Alhamdulillah, tahun ni ada sepokok durian yang berbuah lebat. Saiz buah dah sebesar bola takraw, jadi lebih kurang sebulan lebih lagi mungkin buah durian ni akan luruh. Biasanya bila buah dah nak luruh, mesti ada gerombolan monyet yang akan datang untuk meluruhkan buah-buah ni. Hari ni abang nak cuba satu petua yang abang dapat daripada YouTube, iaitu cara bagaimana nak buat bauan seperti air kencing harimau. Bahan-bahannya simple saja, iaitu ubat gegat dan juga belacan. Untuk menaikkan aroma belacan, kita akan bakar terlebih dahulu, kemudian kita akan campurkan dengan ubat gegat yang telah kita tumbuk sehingga halus. Campur kedua bahan ini ke dalam botol plastik, kemudian kita tebuk di sekeliling botol ini agar aromanya keluar. Okey, kemudian kita kocak-kocak sehingga kedua bahan ini tercampur sempurna. Okey, kemudian kita akan gantungkan dekat bawah pokok durian yang berbuah lebat tadi. Biasa bahan ni boleh bertahan lebih kurang 2 hingga 3 minggu. Kemudian kita akan gantikan dengan yang baru. Jadi sama-sama kita tunggu keputusannya, adakah petua ini berjaya menghalau binatang-binatang tu daripada meluruhkan buah-buah durian. Abang akan kongsi keputusannya sama ada berjaya ataupun tidak di video yang akan datang. Jadi bagi yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe. Dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.